dia. Di atas benda tu. Ubah tu Memang bau tai lah. Kau ingat dia punya hardcore lain macam tau. Dia memang main aku betul takut. Oh, itu pakai pampers keliling taman tau. Gila sial. Zaid, nanti kau kena masuk trip. Mamat Lancar semua benda tu. Aku tak kisah. itu memang hardcore aku. Lagi tambah masa lagi. Tambah masa lagi. Aku tengok dia pernah bawa loceng, bawa ting, keliling rombok. Gila sial kata ni. Jadi memang orisnya. Siapa tak boleh lawan dia gentle. Orang kata Kau ayat sanggup ke jentik mata ni 25 kali? tak sanggup aku lah. Aku tak tahu lagi gila lah dia. Orang yang bagi kes tu memang orang kata berbaloi ya. Tak berbaloi lah sebab dia pun kering kan gentle. Dia main pun dengan budak negara seberang kan. Negara saudara kita kan. Nanti Abang Zaid datang aku tahu. Oh, mau brother. Iwan, kawan gerak dulu mana? Kawan nak gerak pagi ni. Lepak dulu itu cerita tak habis. Asal belah hari tu. Mana? Ada hari tu satu hari tu. Lepek siap. Tak tahu turun padam. Bukan turun in live. Lepek. Kenapa kau buat ekor lain? Sekarang kau buat live ekor satu. Hari tu. Apa cerita tu? Dia kata menggunakan perkataan yang lucu. Oh, kena B. Tu yang kawan buat ekor satu. Oh, kakak dia cakap apa? Ya, mana kakak dia cakap apa? Ya. Mana komen kakak dia? Kau relate aku dalam jauh. Aku tak nampak 2009 bro. Babi lah kau. 2009. Tak ya? Hari 13 hari bulan ni kita kat Penang main bola, jom. Hari mana balik? Kalau kau cakap datang JB, boleh juga ni suruh aku pergi Penang. Jomlah, saya pergi, Celek pergi, Ryan pergi. Apa yang main bola? Kanda ada. Main dengan Faizal Halim and Osman. Oh, main dengan radio Jom lah. Ni ada media semua. Jumaat satu. Majalah 3 tak payah akan masuk sebab orang paling tertua main bola. Nah. Nanti ada short interview. Masuk rumah stika sikit. Lepas tu habis main bola, kita buka stol kecil jual. 16 ke? 13. Belum, kalau macam tak sempat tau. Mak saudara kawan balik Mekah tau. Tak apa, kita order Grab lah. Habis siapa dah sambung nak cium tangan, cium pipi dia, ambil berkat. Cium online lah. Kena ambil berkat, orang keluar balik daripada Mekah tu, tangan dia,